Saya mulakan dengan ucapan Salam Ramadan, selamat berpuasa pada semua yang berpuasa. Okay, so kalau ikutkan kita masih dalam bulan Februari, so Cik Nah Hussein ni adalah salah satu program yang mana kita buat untuk memberikan sedikit kata informasi berkenaan dengan tajuk-tajuk kesihatan yang mana ianya adalah kadang-kadang tu adalah isu semasa lah. Okay, so sebenarnya untuk bulan 2, bulan Februari ni kita menyambut iaitu sambutan Hari Kanser Sedunia. Pada bila? Pada 4 Februari. Okay, so setiap tahun 4 Februari kita akan sambut Hari Kanser Sedunia. Yang mana pada tahun ni temanya adalah United by Unique. Yang mana WHO memperkenalkan tema ni adalah untuk kita bersama-sama memberi sokongan kepada pesakit-pesakit kanser, kepada waris-waris pesakit kanser supaya mereka tahu bahawa masyarakat turut bersama-sama menyokong untuk mereka meneruskan rawatan, untuk menjalani kehidupan mereka walaupun mereka perlu orang kata menjalani rawatan yang kadang-kadang kita lihat pesakit kanser kita rasa berat, mata kita memandang kan. Inilah salah satu kempen yang WHO terapkan kepada seluruh dunia berkenaan bagaimana kita menunjukkan tanda sokongan kepada pesakit-pesakit kanser lah. Oleh itu, unit penyakit tidak berjangkit dengan kerjasama unit promosi kesihatan, kita bawakan special kita terbangkan jauh sangat daripada mana? Daripada klinik kesihatan Sungai Selisik kan. Okey, Dr. Kanish juga tak sabar dah. Okay, so hari ni kita bawa daripada sana, kita terbangkan tadi, sekejap je, tak sampai 5 minit pun dah sampai dekat kita. Yang mana Dr. Kanish akan berkongsi mengenai kanser, yang mana kalau masa ni lah kita grab apa saja info yang kita dapat. Kalau bukan untuk diri kita, mungkin untuk rujukan di masa akan datang. Kalau bukan sekarang, mungkin untuk orang kata macam dalam Papazola lah. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. So kita pun tak tahu, dan kita pun tak tahu di kehidupan akan datang kita akan berjumpa dengan siapa. Kan selalunya kalau kita ni kerja dekat kesihatan, tak kira lah kita ni siapa pun pangkat kita, orang tetap akan tanya pasal-pasal kesihatan kan. Macam seolah-olah bila kita bawa pasal kesihatan, kita bawa kata kita bekerja di kesihatan ni, orang akan tanyalah macam-macam. Jiran tanya, mak ayah kita tanya kan, cikgu-cikgu sekolah anak pun kadang tanya kat kita. So inilah salah satu platform yang kita dapat sediakan untuk tuan-tuan dan perempuan untuk dapatkan ilmu, bagi sebenarnya membantu, tak banyak pun tak apa, sedikit itu pun dah mencukupi kepada masyarakat-masyarakat yang nak tahu mengenai info terutama pasal kanser. Jadi tanpa berlengah masa, saya menjemput Dr. Kanish untuk berkongsi mengenai kanser ini. So Dr. Kanish, I pass to you. Okay. Nampak slide saya? Slide nampak? Okay. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada pagi ini, Puan Nurul Izzati. Puan Nurul Izzati dari unit UPK PKD Hulu Selangor. Okay, I rasa Puan Izzati telah membagi satu briefing yang short and nice lah untuk pagi ini. Ini memudahkan saya untuk memulakan
ucapan saya pada pagi ini. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Dr. Kanish, pakar perubatan keluarga dari KK Sungai Selisik. Hari ini sebenarnya kita akan membincangkan satu topik yang menyentuh hampir setiap keluarga di Malaysia, iaitu berkenaan dengan kanser. Tema Hari Kanser Sedunia bagi tahun 2026 ialah United by Unique. Okey, jika anda lihat dalam slide itu saya telah pun tuliskan United by Unique, bersatu berasaskan keunikan. Okey, tema ni menekankan bahawa setiap pengalaman kanser adalah berbeza dan unik. Namun, semua pihak bersatu dalam usaha meningkatkan kesedaran, pencegahan dan sokongan, terutamanya melalui saringan awal untuk menyelamatkan nyawa. Okey, tujuan utama kita mengadakan kesedaran kanser ataupun ceramah seperti ini adalah untuk memberi kesedaran yang lebih mendalam supaya rakyat kita, iaitu rakyat Malaysia, akan melalui saringan awal, okey, untuk menyelamatkan nyawa ataupun daripada kanser ini terus merebak. Persoalan utama hari ini adalah di mana kita sekarang, okey, dalam menghadapi ancaman kanser di Malaysia. Adakah kita cukup peka atau adakah kita masih dalam fasa penafian? Sebelum melihat situasi di Malaysia, kita perlu faham apakah itu kanser. Imej ini menunjukkan proses transformasi, kalau dilihat daripada sel normal dengan berhubung kait dengan faktor risiko seperti makanan tidak sihat, okey, merokok dan sebagainya, dan juga genetik mencetuskan mutasi. Mutation akan berlaku di sel normal dan sel tersebut akan bertukar menjadi sel kanser yang membahagi tanpa kawalan. Maka ia akan membentuk satu tisu kanser dan akhirnya ia akan merebak ke organ-organ lain yang kita panggil sebagai proses metastasis yang boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan kadar segera. Okey, ini pathway dia lah. Kalau you lihat daripada normal, dia bertukar kepada sel normal ni akan mengalami perubahan atau kita panggil mutation. Dan dia akan melipat kali ganda, dia akan mula bertumbuh sampai kawalan dan akhirnya membentuk sel tisu di organ dan dia akan merebak di keseluruhan badan kita. Beginilah proses. Ada setengah sel kanser yang slow, ada setengah sel kanser yang laju. Okey, secara keseluruhan sel kanser ni dah mula ada dalam badan kita, maka dia akan melipat kali ganda, dia akan bertumbuh tanpa kawalan. Okey, situasi sekarang di Malaysia, okey, ini data diambil pada tahun 2026. Jika anda lihat, lebih kurang 50,000 kes baru setahun didaftar di Malaysia yang melibatkan kanser. Maka kanser ini bukan lagi penyakit orang lain. Ia adalah satu krisis kesihatan nasional yang memerlukan perhatian kita sekarang. Kanser sebagai punca kematian yang ketiga di Malaysia. Inilah cabaran terbesar kita di Malaysia. Lebih 60% daripada pesakit yang datang ke mana-mana fasiliti kesihatan, terutamanya ke hospital, apabila sudah berada di tahap 3 ataupun 4. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana kurangnya kesedaran tentang simptom awal dan rasa takut untuk menjalani saringan. Okey, realiti pahit. Anda semua kena tahu, tuan-tuan yang ada dalam atas talian ini, 1 daripada 10 rakyat Malaysia berisiko menghidap kanser sepanjang hayat. Saya tekankan sekali lagi, 1 daripada 10 rakyat Malaysia berisiko menghidap kanser sepanjang hayat. Inilah realiti pahit yang anda semua perlu sedar. Dan majoriti pesakit yang datang ke klinik ataupun ke hospital biasanya tahap 3 dan ke-4. Baik. Ini adalah 10 jenis kanser tertinggi. Saya hanya terangkan 10 jenis kanser tertinggi yang dikesan di kalangan rakyat Malaysia, iaitu antara pembunuh utama termasuklah kanser payudara, kanser kolorektal atau lebih dikenali sebagai kanser usus besar,
kanser paru-paru, kanser limfoma, dan kanser nasopharynx. Jika lihat selepas tu kita ada kanser darah iaitu leukemia, kanser kelenjar prostat, kanser hati, kanser cervix dan juga ovary. Berikut ini adalah antara top 10 kanser di Malaysia. Okey. Seterusnya ini menunjukkan 10 kanser utama mengikut jantina di antara lelaki dan perempuan. Jika anda lihat bagi lelaki, kanser yang paling lazim ialah kanser kolorektal iaitu kanser usus yang menyumbang sebanyak 20.5% jumlah kanser yang melibatkan lelaki, diikuti dengan kanser paru-paru, trachea dan bronchus, dan 10.7% melibatkan kanser prostat. Juga terdapat kanser hati, limfoma, leukemia, nasopharynx, kanser kulit, bukan melanoma, kanser perut, kanser pankreas, tetapi berbanding dengan kanser kolorektal iaitu usus besar, kanser-kanser lain masih rendah. Okey, berbanding dengan kolorektal, kanser paru-paru dan prostat yang melibatkan lelaki. Okey, baik sekarang kita lihat wanita pula. Okey, memang tidak dapat diasingkan ramai wanita kini mengalami masalah isu kanser payudara, iaitu dia menyumbang lebih kurang 40% kaum wanita ini yang menghadapi kanser payudara, diikuti juga kanser kolorektal dan juga kanser corpus uterus melibatkan rahim dan sebagainya, dan juga kanser cervix sebanyak 6.2%. Okey, kita kena tahu kalau ikut untuk wanita ni, top dia adalah kanser payudara, untuk lelaki pula kanser kolorektal. Jika dibandingkan di antara lelaki dan perempuan, kanser kolorektal masih di tahap yang sangat tinggi. Okey, kanser ni masih di tahap tinggi, diikuti pula dengan prostat, ovary, dan juga kanser cervix, thyroid, limfoma, kanser darah dan juga kanser hati. Okey, ini adalah kanser top 10 kanser yang dia ada banyak kanser-kanser yang lain. Cuma saya memaparkan hari ini top 10 kanser yang sebenarnya kita boleh buat saringan awal untuk kanser-kanser yang saya terangkan sebentar tadi. Okey, saya memilih beberapa kanser pada hari ini untuk memberi kesedaran tentang kanser payudara. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kanser payudara ni adalah musuh nombor 1 wanita di Malaysia. Okey, 1 daripada 19 wanita di Malaysia ni berisiko, 1 daripada 19 wanita. Tanda utama adalah ketulan yang tidak sakit dan perubahan kulit di bahagian payudara. Okey, tahukah anda 3 daripada 4 wanita yang berusia 40 tahun dan ke atas tidak pernah menjalani saringan mamogram. Walaupun berulang kali kita war-warkan di media sosial, melalui apa jua platform yang ada masa kini, TikTok dan sebagainya, tapi apa yang menyedihkan, 3 daripada 4 wanita yang berusia 40 tahun dan ke atas tidak pernah menjalani saringan mamogram. Ramai wanita di luar sana masih takut untuk melakukan mamogram walaupun bersimptomatik. Okey, ada perubahan kulit, ada rasa macam ada ketulan-ketulan kecil, dan ini menyebabkan kadar saringan masih rendah. Dengan kata lain, kadar kita detect kanser payudara di tahap awal masih rendah. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okey, so kanser payudara ni kalau ada sebarang perubahan, sila datang ke fasiliti kesihatan, jumpa doktor dan dapatkan saringan mamogram. Okey, sebab 3 daripada 4 wanita di luar sana masih tidak pernah menjalani, terutamanya 40 tahun dan ke atas, walaupun dah bersimptomatik, mereka masih tidak mahu kerana takut untuk menjalani mamogram. Dan untuk pengetahuan anda, tahun lepas kita ada membawa satu van dari Magna yang membuat saringan di kawasan Hulu Selangor bagi membantu mereka-mereka yang ada bermasalah ataupun saringan awal ni dapat kesan ketulan-ketulan yang kecil mungkin kita tidak dapat merasai melalui jari-jari kita. Okay, so kadar saringan masih rendah, so saya harap lebih ramai wanita akan buat menjalani saringan mamogram.
ini. Bagi lelaki pula, jika anda lihat, tadi pun saya dah terangkan, lelaki, kanser kolorektal iaitu kanser usus besar adalah kanser yang paling utama bagi lelaki di Malaysia. Dan kanser usus ini sedang meningkat mendadak. Okey, boleh katakan dari tahun ke tahun, kadar detection untuk kanser kolorektal ni agak tinggi dan membimbangkan. Ini berpunca, kebanyakannya berpunca adalah daripada diet tinggi daging merah dan kurang serat, dan of course number one is merokok lah. Okay, terutamanya di kalangan lelaki. Dan jika anda perasan ada perubahan tabiat membuang air besar itu cirit-birit, sembelit yang berlarutan, ataupun sakit perut yang kronik berpanjangan, ataupun darah dalam najis, sila dapatkan pemeriksaan dengan kadar yang segera. Sebab ini adalah kanser paling utama di kalangan lelaki yang menyumbang 20% atau 1/5 kanser yang melibatkan lelaki adalah kanser kolorektal ataupun usus besar. Jika anda lihat, saya tidak memaparkan sebarang usia atau usia berapa you akan dapat, tak ada, saya takkan tekankan macam itu. Mereka yang ada simptom-simptom seperti ini, silalah dapat. Betul, memang betul mungkin di kalangan kanak-kanak dia agak rendah, tapi mereka yang dah masuk teenagers ataupun dah masuk college, masuk universiti, dah mula bekerja dan sebagainya, memang anda perlu dapatkan rawatan ataupun nasihat daripada doktor. Okey, terutamanya yang ada perubahan dari segi tabiat membuang air besar, darah dalam najis dan sakit perut yang kronik. Lagi saya nak tekankan mereka yang mempunyai sejarah keluarga, iaitu mungkin bahagian ibu, bahagian ayah ataupun datuk ataupun sesiapa dalam keluarga anda yang mempunyai sejarah kanser ni, sila datang dapatkan rawatan jika ada perubahan tabiat membuang air besar anda. Okay, ini untuk khas untuk lelaki dan juga bagi wanita. Okay. Seterusnya ialah kanser paru-paru. Okay. Kanser paru-paru ini boleh dikategorikan sebagai pembunuh yang senyap. Okay. Kanser paru-paru mempunyai kadar kematian yang tertinggi. Kenapa kadar ini tertinggi? Kerana paru-paru kita ini tidak mempunyai saraf sakit di bahagian dalam. Okay. Jadi, tumor ataupun ketumbuhan boleh membesar tanpa kita sedar. Oleh sebab itulah, kanser ini kebanyakan masa dikesan pada tahap 4. Okay, sebab bila ada ketumbuhan dalam paru-paru kita, dia tidak mempunyai saraf sakit di bahagian dalam yang biasanya kita tak rasa apa-apa pun. Sampai dia sampai ke tahap 4 dan anda boleh mula menunjukkan tanda-tanda batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada dan sebagainya. Dan mereka ni akan sampai di tahap 4 lah. Biasanya batuk berdarah, sesak nafas ni biasanya dah ke arah tahap 3 dan tahap ke-4. Okay. Sebab dia tidak mempunyai rasa sakit. Dia takkan tunjuk sebarang simptom di tahap awal. Okay. Dan punca utama ia berhubung kait rapat dengan rape ataupun dengan merokok. Okay. Kita juga melihat kes ini semakin meningkat. Ini saya tersedihlah, meningkat di kalangan bukan perokok juga, kerana akibat asap rokok, iaitu second hand smoker. Contohnya suami merokok, isteri pula didapati mendapat kanser paru-paru. Ada juga beberapa kes. So ini semakin meningkat. Okay. Tapi di kalangan mereka yang merokok atau vaping, memang kadar dia sangat tinggi. Okay. Sebab dia berhubung kait nearly 80 to 90% dia melibatkan tabiat merokok yang berpanjangan, yang dah lama merokok, dan mereka ini adalah risiko untuk mendapat kanser paru-paru, dan kebanyakan masa mereka datang ke klinik dengan tahap 4. Okey, seterusnya kanser cervix. Okey, kanser pangkal rahim ini masih dia antara tahap yang tinggi di kalangan wanita, dan beberapa tahun lepas dia masih memegang tempat ketiga dan keempat. Okey, kanser cervix atau lebih dikenali kanser pangkal rahim.
Kanser ni sebenarnya kan boleh dicegah. Okey, ini satu boleh katakan satu kebaikan lah, di mana kalau kita dah kesan awal tu, biasanya kanser ni boleh dicegah. Okey, ini bermula daripada jangkitan virus human papilloma virus ataupun HPV. Dan faktor risiko lain adalah melibatkan mereka yang aktif seks sebelum umur 17 tahun, bersalin pada kali pertama sebelum 17 tahun, merokok dan sejarah keluarga yang mengidap kanser cervix. Tanda-tandanya seperti biasa, biasanya dia akan mendapat pendarahan luar biasa selepas putus haid ataupun menopause, lelahan luar biasa dan busuk dari faraj, pendarahan ketika dan selepas mengadakan hubungan seks ataupun di antara haid, sakit ketika hubungan seks, sakit belakang di bahagian peranakan, darah haid yang berlebihan daripada biasa. Ini adalah tanda-tanda yang mungkin kemungkinan besar anda mempunyai cancer cervix. Dan ini adalah disebabkan oleh jangkitan virus human papilloma virus. Jika anda lihat, memang pihak kementerian dah pun telah memberikan suntikan HPV pada anak-anak kita yang bersekolah menengah. Okey, terutama bagi budak-budak perempuan di sekolah. Inilah cara kita mencegah daripada anak-anak kita mendapat cancer cervix. Okey, so jika anda mempunyai tanda-tanda ini ataupun faktor risiko yang saya telah jelaskan tadi, pasangan seks yang ramai, aktif seks dan seks kurang daripada 17 tahun pada usia yang muda, dan mereka ini adalah risiko-risiko untuk mendapatkan cancer cervix. Okey, berikut adalah simptom-simptom awal ataupun nak kata tanda-tanda amaran yang perlu kita beri perhatian segera. First and foremost ialah penurunan berat badan dan keletihan. Jika anda mengalami berat badan, penurunan berat badan yang melebihi 5 kilo tanpa diet, tanpa senaman dan rasa letih ekstrim atau terlalu rasa letih yang tidak hilang walaupun dah cukup rehat. Ini kena tahu, walaupun dah cukup rehat, masih rasa letih dan berat badan turun mendadak, dan ini merupakan simptom awal kanser. Okey. So kita juga menerima beberapa klien datang ke klinik kata berat badan saya turun mendadak. Okey, jadi kita akan tanya simptom-simptom lain dan kita akan membuat saringan. Okey. So ini adalah tanda awal penurunan berat badan yang melebihi. Kita janganlah terlalu fokus pada berat lebih, tunggu 5 kilo baru nak jumpa. Ini saya bagi contoh je lah, penurunan yang mendadak lebih daripada 5 kilo tanpa diet atau senaman dan rasa letih ekstrim yang tidak hilang walaupun cukup rehat. Sila datang dapatkan saringan atau rawatan di klinik kesihatan. Okey, simptom seterusnya. Wujudnya ketolan atau benjolan di bawah kulit, terutamanya bahagian payudara, leher ataupun ketiak. Okey, rasa sakit yang berterusan di bahagian tertentu seperti dada, kepala ataupun belakang badan. Okey, ini merupakan biasanya jika ada benjolan, biasanya ramai pesakit kita yang dah ada je benjolan, biasanya mereka akan datang ke klinik lah. Cuma nak minta mereka membuat saringan payudara ataupun saringan mammogram, di situlah mereka agak takut untuk menjalani. Tapi sakit yang berterusan ini, sakit yang berterusan dan kewujudan ketulan di bahagian, tak kisah apa jua ketulan, lembut ke, hard ke, dia bergerak ke apa jua ketulan yang anda rasati di bahagian kulit, khususnya di bahagian payudara, leher atau ketiak, sila datang segera ke klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan yang berambil untuk menjalani saringan. Perubahan kulit. Ini pun kami kerap juga dapat, tahi lalat yang membesar, bertukar warna atau bentuk, atau luka yang lambat sembuh. Ini merupakan simptom sebab kita juga ada yang kanser kulit dan juga ada menghadapi kanser di bahagian mulut. Ini kena tahu So sebarang perubahan. Dah lama ulcer ni tak hilang-hilang doktor. Di bahagian bibir, di bahagian mulut ataupun di bahagian lidah dan sebagainya, sila datang dapatkan nasihat awal daripada klinik kesihatan. So any changes, any perubahan warna, bentuk ataupun asyik benda tu, asyik berdarah, dah tak berhenti-henti berdarah, dan sebagainya, sila datang ke klinik.
Seterusnya, simptom umum perubahan tabiat fizikal. Okey, pendarahan luar biasa seperti batuk berdarah, najis berdarah, ataupun pendarahan faraj di antara tempoh haid atau selepas putus haid, menopause. Okey, pendarahan dan perubahan pada tabiat membuang air besar seperti sembelit atau cirit-birit yang berpanjangan. Berikut ialah tanda-tanda yang biasanya pesakit akan datang jumpa kita lah. Perubahan any changes yang berlaku ni, sila jumpa kami dengan segera. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan simptom, yang ini simptom umum, masalah pernafasan ataupun masalah pencernaan. Batuk yang tak sembuh-sembuh walaupun dah 2 minggu, dah pergi jumpa, dah pergi klinik, dah ambil antibiotik dan sebagainya, tapi batuk masih berpanjangan. Suara serak, sukar menelan ataupun makan sikit dah mula rasa kenyang. Ini merupakan tanda-tanda awal ada berlaku ketumbuhan. Okey, adakah dia ketumbuhan kanser, ketumbuhan jangkitan kuman, agak sukar kita nak tahu. Jadi, sesiapa yang mempunyai batuk yang berpanjangan, terutamanya lebih daripada 2 minggu, suara pertukaran suara semakin kasar, ataupun sukar menelan dan cepat kenyang, mereka ini tolong datang jumpa ke klinik. Saya ada seorang kes di mana asyik bertukar klinik, bertukar bermacam-macam antibiotik, bermacam-macam ubat, dan dia juga menggunakan spray untuk spray mulut, spray tekak. Kan ada banyak kan farmasi dijual, okey, kalau sakit tekak, spray tekak kan. Dia ada spray antibiotik lah, spray nak bagi kebas dan sebagainya. Malangnya dia datang jumpa kita selepas hampir 2 bulan. Okey, dia jangan jumpa kita sebab dia dah mula rasa perubahan suara. Dan kita pun telah rujuk ke ENT dan didapati mempunyai kanser larynx. Okey, ataupun nak bagi simple you all faham, kanser di peti suara. So jangan ambil ringan. Sila datang jumpa dan jangan kita shopping, pergi shopping sini, shopping klinik ni, shopping klinik tu, beli macam-macam farmasi. Okey, boleh katakan setiap kawasan kita di Hulu Selangor ni ada banyak farmasi dah saya lihat. So dalam seminggu, 2 minggu tak ada perubahan, tak ada sebarang isu, ada tak settle-settle, sila jumpa kita balik. Okey, mungkin perlukan skop ke untuk tengok ada sebarang isu. Okey, ingat, ini saya nak tekankan, ingat simptom-simptom yang saya katakan tadi itu, okey, simptom-simptom yang saya katakan tadi itu tidak semestinya bermaksud seseorang itu menghidap kanser. Namun, ia adalah isyarat tubuh yang memerlukan pemeriksaan doktor dengan segera bagi tujuan pengesanan awal. Okey, mereka-mereka yang dengar, tuan-tuan puan-puan yang dengar ceramah saya pada pagi ni, janganlah balik fikirkan, ala doktor kata kalau ada ni saya mungkin kanser, jangan. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah memberi kesedaran dan pengesanan awal. Mungkin itu hanya jangkitan kuman dan sebagainya atau jangkitan virus. Okey, walau apapun, apa yang nak saya tekankan, jangan benda ni berpanjangan. Okey, itu saya nak tekan. Jangan benda ni berpanjangan. Sila datang jumpa doktor dengan segera bagi tujuan pengesanan awal. Okey, dan saya dapati ramai yang suka pergi ke klinik-klinik swasta, GP dan sebagainya. Jika anda dapati masih tak ada perubahan, datang jumpa mana-mana klinik fasiliti kesihatan kerajaan, mungkin kita boleh rujuk ke hospital untuk further investigation atau penyiasatan yang selanjutnya. Jangan asyik beli ubat yang sama jika tiada sebarang perubahan. Mungkin awal anda rasa mungkin ketulan ni nanah, contohlah, ketulan tu nanah. So you makan antibiotik, benda tu nampak okey, tak sakit, tak settle, tak. Tidak semestinya. Kalau benda tu okey, settle, tak besar, ketulan tu dah hilang dan sebagainya, baik, okey, mungkin disebabkan oleh nanah. Tapi ketulan tu masih ada sana, kesakitan pun berterusan, jangan asyik beli antibiotik. Tolong datang jumpa kami di klinik untuk siasatan ataupun rawatan yang selanjutnya. Okey, sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan kanser dan apakah faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit ini. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama ke arah pencegahan yang berkesan. Penting untuk kita mengetahui bahawa banyak faktor risiko kanser sebenarnya
berada di bawah kawalan kita sendiri, iaitu perkara-perkara yang boleh diubah. Secara global, sebanyak 27% kematian kanser adalah berpunca dari dua tabiat utama, iaitu penggunaan tembakau ataupun lebih mudah fahami, merokok, vaping, serta pengambilan alkohol. Okay, nearly 27% mereka adalah penyumbang utama ke arah kanser. Okay, jika anda lihat penggunaan tembakau, merokok, kurang aktiviti fizikal, alkohol, diet yang tidak seimbang, berat badan berlebihan dan obesiti. Okay, ini adalah antara punca dan faktor risiko yang menyumbang ke arah ketumbuhan kanser dalam badan kita. Punca dan faktor risiko seterusnya adalah, adakah kanser ni sebenarnya kerana genetik sahaja? Ini kena tahu. Ramai orang berkata, keluarga saya tak ada sejarah kanser, jadi saya selamat. Ini adalah satu tanggapan yang silap. Saya tekankan sekali, jika keluarga tak ada sejarah kanser, tidak semestinya anda tidak akan dapat kanser. Okay, tahukah anda bahawa hanya 5 hingga 10% sahaja kes kanser disebabkan oleh genetik yang boleh diwarisi. Hanya 5 to 10% je. Okay, the rest 95%, 90% adalah faktor-faktor yang lain. Selebihnya iaitu 90 hingga 95% adalah disebabkan oleh faktor persekitaran dan gaya hidup. Maknanya, nasib kesihatan kita sebenarnya berada di tangan kita sendiri, bukan sekadar kod DNA, atau dengan kata lain, bukan sekadar genetik sahaja. 90 hingga 95% adalah di tangan anda untuk merubah kanser. Okey, didapati dianggarkan, ini saya kena tekanlah terutamanya di kalangan rakyat Malaysia ni dianggarkan 5.2% daripada semua kes kanser ni boleh dikaitkan dengan diet yang tidak seimbang. Pusing-pusing diet. Okey. Mana-mana ceramah kesihatan pun diet ni adalah satu topik yang you have to know, you must know. Okey. Adalah diet yang tidak seimbang. Risiko ini meningkat secara mendadak jika kita mengambil makanan yang berlemak, bergula tinggi, daging merah dan makanan yang diproses. Contohnya, sausage, nugget secara berlebihan. Ini saya nak tekankan, bukan saya kata jangan makan. Okay, you kena makan secara berlebihan. Fakta yang membimbangkan adalah data menunjukkan 95% orang dewasa, 95% orang dewasa di Malaysia sebenarnya tidak mengambil kuantiti buah-buahan dan sayur-sayuran harian yang disyorkan oleh pihak kesihatan. Ini cerita sedih lah. Memang 95% orang, terutamanya dewasa, hari ini saya nak tekankan dewasa, tidak mengambil kuantiti buah-buahan dan sayur-sayuran yang disyorkan oleh pihak kesihatan. Malah mereka mengambil secara berlebihan makanan yang berlemak, bergula ataupun makanan processed food, any form food. Kalau you ambil daripada freezer dekat mana-mana shopping mall, tak kisahlah apa jenis processed food pun, dan daging merah secara berlebihan, maka akan adalah risiko kanser tu semakin meningkat. Ini kena faham risiko semakin meningkat. Daya hidup, saya dah katakan diet, exercise. Ini dua antara yang penting. Gaya hidup yang tidak aktif adalah antara faktor risiko kita mendapat kanser. 1 daripada 4 orang dewasa di Malaysia tidak aktif secara fizikal. Mereka pergi kerja, 5 o'clock come back, lepas tu dekat rumah, have dinner, sleep. Okay, 1 daripada mereka, 4 orang dewasa tidak aktif secara. Okey, aktiviti fizikal ni sebenarnya membantu mencapai serta mengekalkan berat badan unggul ataupun BMI yang cantik lah. Okey, yang unggul dan mengurangkan risiko untuk mendapat kanser. Okey, so ada yang kata exercise sebanyak selama 150 minit, okey, selama 3 kali seminggu dan sebagainya. Saya serahkan pada anda. As long you are active, physically active, exercise daily, mungkin kita boleh, bukan mungkin, memang kita boleh mengurangkan risiko kanser.
Okay, exercise, bentuk-bentuk exercise kita ada banyak dah. Kita ada dalam YouTube yang anda boleh lihat, boleh belajar dan anda boleh aplikasikan dalam kehidupan anda. Penggunaan tangga, mengurangkan penggunaan lift, all this actually will help dalam bentuk aktiviti fizikal untuk diri anda. Okay, benda-benda ni yang kita boleh buat. Okay, macam diet dan seterusnya, exercise ataupun gaya hidup yang aktif. Benda-benda ni sebenarnya akan mengurangkan, melipat kali ganda punca ataupun risiko untuk mendapat kanser. Baik. Okey, ini pun satu topik. Okey, kita ada 3 penyakit serangkai ya. Kita selalu kata kita penyakit serangkai, kencing manis, darah tinggi dan berat badan yang berlebihan ataupun dengan lebih kita kena kategori sebagai obesity. Baik. Berat badan berlebihan dan obesiti juga boleh meningkatkan risiko pelbagai jenis. Jenis-jenis kanser yang berkaitan dengan obesiti antara kanser yang banyak berhubung kait dengan obesiti hubung kait yang kuat. Hubung kait yang kuat dengan obesiti adalah kanser payudara, kanser usus, kanser rahim, kanser buah pinggang, hati, perut dan thyroid. Dan saya pun telah tunjukkan dalam bentuk diagram di sini, boleh dikatakan the whole body, okay, otak sampailah ke kaki, dia melibatkan kanser, terutamanya obesiti atau berat badan berlebihan. Okay, perkara-perkara ini sebenarnya kita boleh ubah. Gaya hidup yang aktif, jika anda mempunyai gaya hidup aktif, maka automatik berat badan akan mula menurun dan akan ada ke arah berat badan yang unggul. So ingat, obesiti risiko kanser dia tinggi. Bahagian mana boleh tengok satu badan dia efek. Okay, boleh meningkatkan risiko kanser jika anda mempunyai masalah obesiti. Dan rokok. Okay, rokok ni, rokok ke, vaping ke, anda kena faham. Merokok merupakan antara faktor risiko yang kritikal. Ni saya nak tekankan kritikal, yang menyumbang kepada lebih kurang 27% kematian akibat kanser di seluruh dunia. Tabiat ini bukan sahaja menjejaskan paru-paru, malah terbukti meningkatkan risiko bagi 14 jenis kanser berbeza, termasuk kanser mulut, kanser cervix, usus dan kanser podi kencing. Okey, asap rokok mengandungi bahan kimia yang berbahaya yang boleh mencetuskan mutation ataupun mutasi. Jika anda lihat dari awal tadi saya dah katakan sel normal, dia akan mengalami mutation. Maka asap rokok ni boleh menyebabkan mutation pada sel normal anda dan bertukar menjadi sel kanser dan terusnya berlipat kali ganda dia akan mula bertumbuh di badan anda. Tindakan berhenti merokok adalah langkah pencegahan utama untuk melindungi diri anda serta insan tersayang. Okey, jangan ingat jika seorang sahaja merokok, maka orang yang menghidu asap rokok juga boleh mendapatkan risiko sebab bahan kimia yang terdapat dalam asap rokok ni very very dangerous, agak berbahaya. Dan saya telah pun senaraikan kanser-kanser yang boleh disebabkan oleh merokok. Okey, so jika mereka yang dengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dengar ceramah saya pada pagi ini, yang mempunyai tabiat merokok ataupun tabiat vaping, boleh berjumpa kami di klinik kesihatan untuk membincangkan cara-cara untuk berhenti merokok. Kita ada klinik berhenti merokok di klinik kesihatan, cuma anda perlu berazam. Ni saya nak tekan, anda perlu berazam. Jangan ingat bila jumpa doktor, doktor bagi ubat, besok you boleh berhenti merokok. Tidak. Itu tidak sama sekali berlaku. Okey? Anda perlu ada keazaman. Determination tu kena ada. Baru bila saya bagi ubat, kita joint venture, baru you boleh berhenti merokok. Mungkin selepas dengan ceramah ni saya minta jika anda merokok 10 batang, kurangkanlah kepada 8 batang. Okey? Kita sacrifice, kita korbankan 2 batang rokok tu, kurangkan pada 8 dan seterusnya. Bulan yang mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi kawan-kawan Muslim kita yang di luar itu untuk berhenti merokok. This is the best time you can stop smoking. Okay, anda kena usaha
kami boleh bantu. Jika usaha itu tidak di bahagian anda, maka kami tidak boleh membantu anda. Okey, sebab ini adalah antara faktor utama, faktor risiko yang kritikal yang boleh menyebabkan kanser. Kanser apa? Anda boleh lihat sendiri. Okey. Setakat ini tak ada pun sebarang jurnal ataupun research yang menekankan asap rokok ni tak ada masalah, tak ada. Setiap kali apa-apa jua jurnal ataupun research yang melibatkan kesihatan ataupun melibatkan kanser, memang first thing antara top 5 atau top 3 memang asap rokok salah satu daripadanya. Ingat, setiap batang rokok yang anda isap sama dengan kanser. Ingat, anda kena ingat, sekali lagi saya tekankan, setiap batang rokok yang anda isap adalah bersamaan dengan kanser. Terpulang pada anda. Seterusnya, jangkitan virus. Jangkitan virus. Biasanya virus HPV, tadi saya dah terangkan kan, budak sekolah menengah kan, anak-anak perempuan kita yang mendapatkan suntikan HPV, dan juga hepatitis ini juga disebabkan oleh virus, virus hepatitis B dan juga virus hepatitis C yang boleh menyebabkan infection ataupun jangkitan di bahagian hati anda, dan dia akan menjadi chronic hepatitis dan seterusnya menjadi liver cancer. Jika anda tengok di bahagian pangkal rahim, kita ada human papilloma virus. Human papilloma virus ni akan mula membiak di bahagian pangkal rahim dan secara beransuran akan menjadi kanser. So ini adalah antara punca-punca, ingat, disebabkan oleh genetik, disebabkan oleh gaya hidup, disebabkan oleh kita tidak berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, merokok dan juga jangkitan virus. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan faktor risiko yang boleh menyebabkan kita mendapat kanser. Ada juga yang menyebabkan pancaran sinaran matahari yang berpanjangan, pancaran UV light, boleh menyebabkan kanser kulit dan sebagainya lah. So ini ingatlah antara faktor-faktor risiko-risiko yang boleh kita ubahkan. Seterusnya, mitos. Ini topik yang selalu kami dapat dekat klinik kesihatan lah. Banyak mitos yang menghalang rawatan awal. Ini kena faham. Banyak mitos ni menghalang rawatan awal. Antara yang selalu saya dengar, menganggap kanser ini sebagai hukuman mati. Apabila seseorang itu didiagnos sebagai kanser, ayat pertama yang sering saya dengar ataupun sering keluar daripada mulut mereka, ya, habislah saya doktor. Dah nak sampai ke mati dah. Tuan-tuan dan puan-puan, kanser bukan lagi hukuman mati. Kita berada pada tahun ini 2026. Kita ada banyak advance, kemajuan dalam perawatan kanser. Dengan kemajuan imunoterapi, rawatan sasaran ataupun targeted terapi, ramai pesakit kanser kini mampu hidup produktif selama berpuluh tahun. Cabaran kita bukannya ubat, tetapi stigma yang membuatkan pesakit berputus asa untuk terus berjuang. Saya dah katakan dalam slide pertama saya, statistik saya dah tekankan, ramai pesakit kita yang datang pada tahap ketiga dan keempat. So kita boleh, kalau you datang awal, buat saringan awal, kanser bukan hukuman mati. Sebab kita ada banyak advancement dalam bidang kanser atau dalam, kalau medical term, bahagian onkologi ataupun bahagian yang memberi treatment untuk pesakit kanser. Kita ada banyak advancement yang boleh bantu untuk memberi anda daripada kanser ini berlanjutan. Seterusnya, mitos kedua. Gula penyebab kanser. Tuan-tuan dan puan-puan, kesian gula. Semua kita nak salahkan gula. Kencing manis, gula. Sekarang sudah kencing manis dah ni, sekarang kita nak salahkan gula juga untuk kanser. Sebenarnya gula ni bukan penyebab langsung kanser. Padahal hubungannya adalah tidak langsung melalui masalah obesiti. Ini kena faham. Faham ya? So gula bukan penyebab direct penyebab kanser. Mitos ketiga. Rawatan tradisional lebih selamat, doktor. Boleh katakan rawatan tak kisahlah apa jua, tradisional rawatan perubatan, apa jua perubatan pun. Ini isu sensitif di Malaysia.
Kita tidak menolak herba atau amalan nenek moyang sebagai sokongan kesihatan. Namun, masalah timbul apabila pesakit meninggalkan rawatan hospital seperti kemoterapi ataupun pembedahan semata-mata kerana mahu mencuba perubatan tradisional ataupun alternatif. This is the problem. Okay? Mereka terlalu pergi ke rawatan tradisional sampai meninggalkan rawatan moden seperti kemo dan pembedahan. Selalunya, ini saya nak tekankan sekali lagi, selalunya mereka akan kembali semula pada kita ataupun ke hospital apabila kanser sudah merebak ke tahap 4 atau dengan kata lain, ke organ-organ lain dalam badan kita. Ingat, jangan gadaikan nyawa untuk testimoni yang tidak sah. Okey? Jika anda nak cuba rawatan tradisional, saya serahkan pada anda, terpulang pada anda, tetapi jangan sekali-sekala meninggalkan rawatan yang diberikan di hospital. Okey? Kanser boleh berjangkit. Okey. Tak adalah, kanser sebenarnya bukanlah penyakit yang berjangkit. So jangan risau. Okey, kanser tidak akan berjangkit. Another issue, mitos kelima. Alah, biarkan dululah. Tak apalah, kita tengok dulu macam mana lah. Sebab you tak ada, bila kita buat saringan, kita kesan anda tidak mempunyai sebarang simptom awal, maka istilah yang pertama anda gunakan, biarkan dulu. Ada yang kata, kalau saya periksa, nanti doktor jumpa penyakit. Biarkan dulu. Ini favorite. Tak nak buat apa-apa test, tak nak buat apa-apa saringan, tak apalah, I tak berpenyakit pun, I okey je, so biarkan dulu. Ramai rakyat Malaysia yang amat takut untuk menjalani saringan kesihatan dan kanser. Hakikatnya, penyakit, itu sebenarnya sudah lama ada di situ. Ini kena faham, sudah lama ada di situ. Sama ada anda periksa atau tidak, jika memang benda tu di situ atau perubahan sel berlaku di situ, atau pertumbuhan, tak kisahlah apa yang berlaku, jika anda tidak kesan awal, maka sukarlah untuk kita ubati. Mengetahui lebih awal memberi anda kuasa untuk melawan. Okay, jangan guna istilah biarkan dulu. Wait and see. Don't do that. Okay. Kalau dah kesan, please do it. Get the treatment as soon as possible. Seterusnya, ramai yang tanya, okey, apakah kepentingan pengesanan awal? Ramai orang tanya, apa bezanya kalau tahu awal atau lambat? Bezanya adalah antara rawatan untuk sembuh atau rawatan untuk mengurangkan kesakitan atau dengan simple term, penjagaan paliatif. Okey, beberapa kes kanser yang tahap agak tinggi ataupun 3 dan 4, bila hantar ke hospital, mereka akan rujuk balik ke kediaman kita masing-masing sebab dia dah ke arah paliatif ataupun rawatan untuk mengurangkan kesihatan. So there is two options. Sama ada you nak ambil rawatan untuk sembuh ataupun you wait until ke tahap 4 dan baru nak ambil rawatan untuk kurangkan sakit. Jika anda tengok stage 1, cancer cell tu dah mula ada dan dia akan mula merebak sampai stage ke-4. Jika anda tengok, saya ada bagi satu progression of lung CA, lung cancer, cuma dia kecil je. Kalau boleh kita boleh buat pembedahan, buang benda tu, tapi you tunggu sampai dia pergi ke hati ataupun masuk dalam saluran darah. Memang kita hanya boleh rawatan untuk mengurangkan kesakitan sahaja. Nak bercakap pasal rawatan sembuh tu agak sukar sebab kita tak buat pengesanan awal. Okey, pada tahap 1 kanser tu ibarat api yang kecil, maka kita boleh padamkan dengan mudah. Pada tahap 4, api sudah merebak ke seluruh rumah ataupun ke seluruh organ. Pengesanan awal dapat mengubah naratif kanser daripada hukuman mati kepada hukum penyakit yang boleh diuruskan ataupun boleh disembuh ataupun boleh diubati. Itu kepentingan tahap 1 dan juga tahap 4. Contohnya statistik kelangsungan hidup, 5-year survival rate. Okey, perbandingan payudara, jika anda dikesan tahap 1, maka the survival rate more than 90%. Peluang hidup lebih daripada 90% selepas 5 tahun. Tetapi, jika dikesan pada tahap 4, peluang itu jatuh mendadak ke bawah 25%, iaitu hanya 20%. Angka ini membuktikan bahawa masa itu adalah nyawa.
Jangan tunggu sehingga sakit baru nak berjumpa doktor. Begitu juga dengan colorectal. Jika dikesan di tahap 1, 80% okey, peluang hidup adalah lebih cerah berbanding dengan tahap 4. Okey, tahap 4 dah more less than 15%. Tak bisa apa ini? 5 years. Pukul berapa? Nampak tak jauh perbezaan. Dan tahap 1 untuk menjadi tahap 5, tahap 4, sorry maaf ya, bukan lama ya. Nak tutup lagi, tutup gitu je. Sebab Kalau itu kita nak buat, it depends, bergantung pada jenis sel yang melipat kali ganda metastasis. pandai je. Depends on the cell. Tak pandai macam mana? Kalau dikesan tahap awal, mereka akan ambil biopsi dan sebagainya. Okay, this is the way, kita start kemoterapi dan sebagainya. Mungkin perkara itu boleh disembuhkan. Tapi dah pergi ke tahap 4, dah mula isu-isu timbul, maka kita hanya bagi rawatan untuk kurangkan kesakitan ataupun palliative care. Okey, peranan. Okey, dari tadi doktor cara saringan. Inilah slide yang penting. Berikut adalah saringan kebangsaan. Okey, saringan kanser di Malaysia yang disediakan oleh pihak KKM. Kita ada jelaskan, jika anda lihat untuk kanser payudara, kita boleh bawa saringan pemeriksaan klinikal payudara. Puan-puan boleh datang ke klinik kesihatan, boleh berjumpa dengan jururawat kami dan mereka akan ajarkan cara melakukan pemeriksaan ataupun self breast examination. Macam mana kita nak melihat atau merasai ketulan dan sebagainya, dan kita ada pamphlet, kita boleh bagikan risalah untuk anda untuk menjadikan sebagai tunjuk ajar ketika anda berada di rumah untuk cara memeriksakan diri. Okey, dan kita juga mengadakan saringan mamogram. Saringan mamogram ni biasanya diadakan di pihak hospital ataupun macam makna mereka akan mengadakan mamogram, dan saya pun telah bagikan kategori umur yang perlu menjalani mamogram dan berapa kerap kita kena. Perkara-perkara ini boleh kita sediakan di klinik kesihatan ataupun kita boleh salurkan ke fasiliti-fasiliti yang berkenaan yang boleh melakukan saringan-saringan mamogram dan pemeriksaan klinikal payudara untuk kanser payudara. Bagi kanser colorectal iaitu kanser usus, kita ada buat satu test, kita panggil IFOBT. IFOBT ni kita akan minta sampel najis pesakit tersebut dan kita akan menjalani OKAD IFOBT di makmal klinik ataupun fasiliti. Jika didapati positif, kita akan rujuk untuk menjalani kolonoskopi atau kita akan buat scope. Kita akan masukkan kamera, kita akan tengok. Okey. Lihat bagi umur ni biasanya dekat di Malaysia kita akan buat 50 tahun hingga ke 70 tahun dan individu ni biasanya individu tanpa gejala. Nampak? Tanpa gejala, saya cakap dengan anda semua, ini melibatkan tanpa gejala. Maksud anda tidak mempunyai sebarang isu sembilik ataupun pendarahan ketika membuang najis atau dan sebagainya. Sebab ini adalah saringan. Saringan ini biasanya kita akan lakukan kepada mereka individu-individu yang sihat. Sebab tu dari awal saya tekankan sila jalani saringan. Okay, jika anda datang dengan pendarahan dan sebagainya, tak guna saya buat test ni. Sebab ini bukan saringan. Anda perlukan menjalani skop. Tengok ada ketumbuhan ke, ada apa ke, kita nak. Dan kita boleh buat ni setiap 2 tahun. Ini adalah untuk individu-individu yang sihat. 50 tahun hingga ke 70 tahun. Bagi individu-individu yang mempunyai sejarah mak ayah ada kanser kolon atau kanser usus, datuk ataupun nenek ada kanser usus, abang adik sesiapa, mereka boleh datang lebih awal jumpa dengan kita dan kita akan cadangkan, kita akan plan out untuk membuat saringan untuk anda. Jangan tunggu. Ini bagi individu-individu yang kanser cervix. Kanser cervix ni ramai wanita kita ni mungkin dah tahu kita ada buat saringan pap smear. Dan juga kita ada buat saringan HPV dengan mengambil sampel faraj. Boleh dilakukan sendiri atau oleh petugas kesihatan. Dan saringan HPV ini agak limited, terhad sebab dia agak berkos tinggi. Maka kita membuat di beberapa klinik sahaja di Hulu Selangor. Di private saya rasa kebanyakan klinik buat, dan bagi fasiliti kerajaan hanya beberapa klinik saja dipilih untuk menjalani saringan HPV. Jika anda dapati bagi saringan pap smear, boleh pergi mana-mana klinik kesihatan, termasuk klinik desa. Anda boleh lakukan saringan untuk kanser cervix ataupun saringan pangkal rahim. Okey, umur, siapa yang perlu pergi?
wanita-wanita yang aktif secara seksual berumur 30 hingga 65 tahun. Ini saya bagi time frame. Jika anda mengalami you're active, sexually you're active, please come and do pap smear. Okay, please come and do pap smear. Alright. Kanser mulut, okay, ini melibatkan pergigian. Okay, mereka-mereka yang mempunyai ulcer dan sebagainya, sila datang ke klinik pergigian. Di kebanyakan fasiliti Kementerian Kesihatan, klinik kesihatan, ada klinik pergigian. Tak mengambil masa yang lama pun. 10-15 minit datang, jumpa doktor, daftar, tengok cek gigi, okey ke tak, tengok gusi, tengok mulut, bibir dan sebagainya. Okey, dah settle dah, habis saringan. Biasanya kami syorkan 18 tahun dan ke atas. Okey. Kanser paru-paru. Ini masih baru. Secara aktif kita sedang lakukan. Okay. Ini kita gunakan radiografi dada, test X-ray konvensional berbentukkan AI ataupun kecerdasan buatan, check X-ray convention dan imasan tomografi ataupun CT scan. Okay. Individu yang berisiko 18 tahun dan ke atas dan berdasarkan penilaian risiko kesihatan paru-paru. Okay. Dilaksanakan secara tahunan sekiranya keputusan saringan adalah negatif. Benda-benda ni semua kita boleh buat di klinik kesihatan, kecuali kecerdasan AI ini hanya klinik tertentu ataupun fasiliti kesihatan ataupun fasiliti hospital tertentu membuat. Mungkin dalam 5-6 tahun setiap klinik kesihatan akan melalui bantuan. Walaupun kita boleh buat X-ray, kita boleh lihat punya X-ray, kita lihat ada perubahan ketak dan X-ray, kebanyakannya kita berpusatlah, kita tak buat setiap klinik. So kita akan meminta klinik berhampiran untuk menjalankan X-ray dan kita boleh lihat keputusan X-ray pada hari yang sama. Okay. So, semua saringan yang saya katakan tadi terdapat di fasiliti kesihatan. Okay, kita buat di KKM. Okay, ini pula LPPKN. Okay, LPPKN juga menawarkan ujian HPV. Dia ini, itu hujangan saringan pap smear ataupun saringan kanser pangkal rahim dan juga mammogram secara percuma dan subsidi. Saya dah katakan tadi, tahun lepas kita ada buat satu saringan mammogram di kawasan Batang Kali, tidak silap saya, dan kita buat secara percuma. Okey, dan mungkin tahun ni kita akan buat, dan jika mereka yang berminat boleh hubungi klinik yang berhampiran dan kita boleh aturkan. Dan ini adalah ujian yang dijalankan secara percuma, ujian HPV DNA atau mammogram, ataupun anda boleh pergi ke LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara yang berhampiran, dan anda boleh bincangkan bila saya boleh buat, bila tawarannya dan sebagainya. Didaftarkan pemeriksaan ini adalah secara percuma ataupun diberi subsidi. Satu lagi alasan yang kering kami dengar ialah saya tak mampu bayar kos hospital. Oleh sebab itu, okay, KKM telah pun menyediakan skim PKB40. Ia menyediakan saringan kesihatan percuma dan bantuan peralatan perubatan. Masalahnya sekarang, bukan tiada kemudahan, tetapi adakah kita mahu meluangkan masa untuk pergi? Itu yang penting. Jika anda mempunyai kesedaran, sudah pasti anda sudah pun menggunakan skim PKB40 untuk menjalani pemeriksaan kesihatan percuma bagi golongan yang berpendapatan rendah. Kita juga terdapat NGO-NGO yang membantu dan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu saringan awal kanser dan juga membantu pesakit-pesakit kanser. NGO seperti National Cancer Society Malaysia (NCSM) dan MAKNAM, Majlis Kanser Nasional, memainkan peranan yang penting dalam penjagaan kanser di Malaysia. Mereka berfungsi sebagai sistem sokongan tambahan di luar hospital kerajaan dengan memberikan harapan kepada pesakit. Peranan utama mereka ialah untuk menyediakan bantuan kewangan bagi pesakit yang kurang berkemampuan untuk membiayai kos rawatan yang tinggi. Wang tidak seterusnya menjadi penghalang untuk anda semua. So benda-benda ni kalau anda Google, anda boleh dapatkan, dan jika ada saudara mara kita yang mengalami masalah kanser yang perlukan bantuan dan sebagainya, anda boleh menghubungi bahagian-bahagian ataupun jabatan-jabatan ini untuk bantuan yang selanjutnya. Cara-cara untuk mengurangkan kanser, okey? Risiko kanser, apa yang kita boleh buat? 30 hingga 50% boleh dicegah dengan pembudayaan hidup sihat. Ini dikatakan oleh WHO, World Health Organization. Okey,
Tadi saya dah katakan faktor dan punca risiko kanser. Maka jika can work out on that, maka 30 to 50% of cancer boleh dicegah, boleh dicegah dengan budaya hidup yang sihat. Untuk mengurangkan risiko kanser secara berkesan, kita perlu fokus kepada perubahan gaya hidup yang boleh diubah. Langkah utama termasuklah berhenti merokok bagi mengelakkan pendedahan kepada asap dan menjejaskan sel badan. Selain itu, pemakanan sihat dengan menghadkan makanan berlemak, makanan yang berproses, bergula serta meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi lebih senang, kita boleh follow ataupun kita boleh mengikuti, pinggang suku-suku separuh, suku nasi, suku makanan yang daging dan separuhnya melibatkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Suku-suku separuh. Dan pastikan anda kekal aktif secara fizikal untuk mengekalkan berat badan yang unggul atau BMI yang normal, memandangkan obesiti meningkatkan risiko pelbagai kanser dalam badan. Mengurangkan atau boleh tidak mengambil alkohol sangat-sangat penting, dan sedar ataupun mengetahui tanda-tanda awal ataupun simptom-simptom awal kanser, dan seterusnya anda boleh juga mendapatkan vaksinasi untuk pengesanan awal serta perlindungan tambahan daripada jangkitan virus yang menyebabkan kanser. Contohnya vaksinasi HPV yang kita bagikan untuk pelajar-pelajar perempuan di sekolah. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita boleh buat untuk mengurangkan risiko. So ini perkara-perkara ini memang didapati mengurangkan risiko kanser melipat kali ganda. Ingat, merokok dan pengambilan alkohol menyumbangkan 27% daripada kanser di dunia ini. Jangan lupa untuk menjalani saringan berkala dan memberikan sokongan emosi untuk pesakit kanser dan juga keluarga. Ini sangat pentinglah. Jadi saya tekankan saringan berkala setahun sekali, ada tadi saya tunjukkan 2 tahun sekali, sila melakukan saringan jika anda tidak mempunyai sebarang simptom ataupun tanda. Anda perlu menjalani saringan awal. Memandangkan banyak faktor risiko adalah boleh diubah. Marilah kita melakukan perubahan gaya hidup dengan menjaga pemakanan, kekal aktif secara fizikal untuk mengurangkan risiko kanser di masa hadapan. Kanser bukan pengakhiran, tetapi permulaan untuk lebih peka. Saya tekankan sekali lagi, ingat, jalani kanser saringan anda hari ini juga jika ada peluang. Jangan tunggu sebelum kanser itu merebak ke tahap keempat. Salam Ramadan, salam berpuasa dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ceramah saya sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Jika anda lihat, Hi Doc, Ogi Brain ni ada tanya, Hi Doc, saya ada soalan. Saya pernah operate lamp 20 tahun dulu. Adakah saya berpotensi akan menghidap kanser payudara dan dalam masa yang sama saya ada keturunan kanser? Jika anda lihat, ini soalan yang agak bagus sebab ramai di antara kita yang mempunyai ilham ketika kita kecil, kita sebenarnya kebanyakan daripada itu adalah sebenarnya sebagai fibroadenoma. Jika anda mempunyai, anda kena faham jika anda mempunyai keturunan kanser payudara, sebab saya kena tahu dari keturunan itu daripada ibu ke ayah ke siapa puan tak ceritakan di sini. Memang bila kita mempunyai risiko kanser dalam keluarga, memang kita ada risiko untuk mendapat kanser payudara.
Itu memang tak boleh dinafikan. Anda kena faham, memang ada risiko untuk kita dapat kanser payudara. Tapi lump ini biasanya adalah lump ini sangat common di kalangan teenagers ataupun wanita yang 30 tahun ataupun 20 tahun yang ke bawah. Very common, dan itu bukan kanser. Itu sebenarnya adalah boleh katakan keturunan lemak dan sebagainya lah. Kita panggil fibroadenoma yang tak perlu risau. Tapi sebab Puan ada sejarah seperti kanser payudara, saya syorkan supaya menjalani saringan mammogram. Okey, boleh pergi ke klinik, sebab saya tak pasti umur Puan berapa, boleh pergi klinik yang berampiran, ceritakan seperti mana saya ceritakan, okey, dan mereka akan syorkan untuk menjalani ultrasound ataupun menjalani mammogram terus. Okey, sebab sejarah keluarga ada, memang ada risiko untuk mendapat kanser payudara, sebab walaupun lump itu dibuang, okey, ketulan itu dibuang, tidak semestinya you akan dapat ketulan yang baru. Okey, so risiko itu ada. So pergi klinik berhampiran, dapatkan nasihat doktor dan seterusnya buat mammogram. Okey, ada soalan-soalan yang perlu anda tanya? Okey, soalan seterusnya. Jika kita ada keturunan kanser usus ayah, perlukah kita buat saringan? Okey, jika keturunan kanser usus ayah, ia perlu buat saringan, ia perlu buat saringan, ia perlu buat saringan. 3 kali saya tekankan. You have to do saringan. Saringan ini apa? Okey, anda boleh pergi klinik kesihatan. First step, mungkin anda perlu buat IFOBT. Okey, ada setengah klinik ataupun ada setengah hospital akan mencadangkan untuk menjalani skop. Okay, as a first step, because dia ini menunjukkan your first degree ya. So jadi ada yang terus akan minta untuk menjalani skop. Skop ni bukan setiap tahun, ada yang buat 2 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali, terpulang dengan sejarah kanser yang terdapat di keluarga anda. Ya, anda perlu menjalani saringan. Okay, seterusnya link kehadiran. Tak ada. Okay. Okay, thank you for asking me question. Terima kasih kerana sudi mendengar ceramah saya tadi. Jika ada sebarang soalan, anda boleh jumpa atau kemukakan, okay, melalui WhatsApp ke. Saya berada di klinik kesihatan Sungai Selasih. Thank you. Okay, terima kasih kepada Dr. Ganesh atas orang kata penerangan yang saya rasa cukup padat dan mudah dipahami lah. Okay, berkenaan kanser, punca kanser, apa yang menyebabkan ianya lebih kita ni berisiko untuk dapat kanser, kemudian apakah fasiliti-fasiliti ataupun badan-badan NGO ataupun yang kerajaan telah sediakan untuk kita mengetahui bahawa sama ada kita ada kanser ataupun tidak. Dan sebenarnya apa yang paling penting, jangan panik. Jangan panik. Sebab apa? Kalau kita ada tanda-tanda sedemikian, apa yang perlu kita buat adalah pergi buat saringan kesihatan. Kita buat saringan awal. Jangan panik dulu. Jangan panik, sedih. Nanti kita kemurungan. So jangan. Kita pergi dulu buat saringan kesihatan. Mungkin sebenarnya tanda-tanda itu ada yang lebih kurang sama dengan penyakit-penyakit yang mungkin tidak teruk pun. Mungkin kita alergi, mungkin ataupun lebih kepada orang kata sakit yang biasa sahaja, bukan kanser. So jangan panik dulu. Yang penting buat saringan kesihatan, buat pemeriksaan awal. Terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai keturunan yang ada kanser, terutama kanser-kanser yang kita kata macam tadi Dr. Ganesh katalah, kanser-kanser yang orang kata menjadi dalam statistik tu dialah nombor 1 kan, macam kanser payudara, kanser usus dan sebagainya lah. Okay, so saya pun nak tekankan jugalah sebenarnya bulan Ramadan ni kita ada kempen nafas baru bermula Ramadan untuk insan-insan yang masih lagi merokok tapi tak tahu bagaimana caranya, maka ambillah peluang di bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab kita dah tak merokok selama 13 jam. Selama kita berpuasa tu kita tak merokok selama 13 jam. Jadi apalah salahnya kalau jadikan dia 24 jam, dan apalah salahnya kalau kita jadikan dia 48 jam, dan apalah salahnya kalau kita jadikannya selama-lamanya kita tinggalkan rokok tersebut. Okey. Cuma okey, kat sini kita ada sedikit lagi pertanyaan Dr. Ganesh. Dia tanya kalau ada sejarah kanser otak belah ayah, kena tak?
Okay, mana dia ambil? Okay, cancer. Mana? Selamat tengah hari doktor. Untuk pesakit kanser berapa tahun rawat mana kanser? Oh, kalau ada sejarah kanser otak belah ayah, okay. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak tanya sekarang. Okay, dia macam ni. Kanser ni dia kena tahu adakah dia kanser utama ataupun kanser daripada kawasan lain. Maksud mungkin mereka mempunyai kanser paru-paru tapi dia merebak ke otak. Yang dikesan adalah otak. Okay, so saya kena pastikan punca ataupun sos utama kanser ni dari mana. Okay, kita panggil metastasis ke otak. Jika ia hanya melibatkan otak sahaja, biasanya kita perlu menjalani saringan. Dan dia tak ada saringan yang khas untuk kita. Kita tak boleh buat MRI every year ataupun CT scan every year lah. Jika anda mempunyai sebarang risiko, anda perlu pergi ke klinik kesihatan ataupun anda perlu bincang dengan doktor. Mungkin kita akan rujuk ke hospital, terutamanya bahagian neurologi ke, tengok keadaan dan doktor pakar neurologi akan tentukan sama ada perlu saringan atau tidak. Okey, kebanyakan masa sebab setiap saringan ataupun CT scan ke MRI anda terdedah kepada radiasi. Faham? So jadi kita tak nak buat tanpa melihat kesan dia. Okey, dan saringan ini boleh dilakukan di hospital. Okey, so saya kena tahu adakah sumber dia daripada bahagian lain ataupun direct di otak kanser tersebut. Dan kanser otak ni biasanya dia akan diketahui quite late bila ada perubahan dari segi tingkah laku mereka, perubahan dari segi mungkin mereka mula melupa ataupun stroke dan sebagainya lah. Okey, jadi risiko tak kisah apa jenis kanser, risiko genetik memang ada 5 hingga 10%. Jadi anda kena faham perkara tersebut. Jadi anda jangan ingat, oh ayah kena kanser otak, saya pun akan. Tidak semestinya, mungkin bahagian lain. Kita harap tidaklah, tapi risiko tu ada. Okey, jika ini ada Nur Afika ni kata memang utama. Okey, kalau memang utama otak, jadi anda perlu dapatkan mana-mana rawatan atau pergi klinik mana-mana, boleh bincang dengan doktor untuk dapatkan rawatan sesuai ataupun nasihat daripada pakar saraf, pakar neurologi untuk mengetahui status anda. Okey, ada setengah doktor biasanya dia akan tengok, kalau tak ada simptom dia tak akan observe sajalah, dia tak buat apa-apa pun. Tapi kalau ada sebarang simptom dan sebagainya, mereka akan cadangkan untuk CT scan ataupun MRI untuk tengok keadaan. Jika first CT scan MRI is normal, usually mereka tak akan repeat sebab benda tu nak jadi ketumbuh, nak jadi besar tu mengambil masa yang agak lama. Dan ini depends on type. Macam untuk otak pun kita ada banyak jenis, ada glioma, ada neuroblastoma, ada banyak jenis kanser otak. Jadi saya nak tahu specifically apa jenis kanser dan sebagainya, dan ini akan membantu untuk saringan seterus untuk buat. Okay. Okay, there's another question. Kalau okay. Selamat tengah hari doktor, untuk pesakit kanser berapa tahun rawatan diperlukan? Okey, untuk pesakit kanser ni dia mengikut kanser jenis apa. Okey, dia mengikut kanser jenis apa dan dia tak ada limit. Okey, dia mengikuti rawatan sekali, 2 kali tak. Dia ikut jenis kanser dan ada kanser-kanser yang resisten. Dah bagi ubat kemoterapi tak baik juga. So dia akan bertukar-tukar kemo. Okey, so biasanya dia tak ada one off lah. Mungkin perlu melalui lawatan berulang kali sehingga dia clear ataupun sembuh. Dia tak ada had. Okey? Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Dr. Kanesh. Saya rasa banyak dah yang Dr. Kanesh kongsikan dan saya rasa kebanyakannya kita semua tahu dia punya utamanya adalah bila kita rasa ada tanda-tanda yang muncul, maka pergilah buat saringan kesihatan. Jika kita ada genetik yang kuat yang ada kanser, terutama ayah ataupun ibu kita, maka pergilah buat saringan kesihatan. Tak ada masalah, buat saringan tu tidaklah mengatakan bahawa ianya confirm ada penyakit itu, tidak. Tapi sekurang-kurangnya bila kita buat saringan awal, kita boleh buat persediaan awal. Okey, terutama sekali kita kena amalkan cara hidup sihat lah. Itu yang paling penting. Okay, untuk link kehadiran saya dah letak di ruang komen. Tuan-tuan dan puan boleh isilah link kehadiran untuk hari inilah, untuk dapatkan slip kehadiran pada hari inilah. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar Cakna Husil kita untuk Februari pada kali ini.
Dan saya ulang lagi sekali dan selalunya orang kesihatan ni, yang mana ada orang kesihatan dalam ni, dialah antara yang penakut sebenarnya. Saya tak cakap orang lain, saya kata diri saya pun. Kadang penakut nak pergi buat saringan kesihatan ni awal. Kita ada penafian, denial stage tu kita ada. Maka sebenarnya kita ni buanglah sikap tu supaya kita boleh pergi buat pemeriksaan awal, kita boleh buat persediaan awal, dan itu bukan untuk kita sahaja tapi juga untuk ahli keluarga yang lain. So dengan ini berakhirlah kita punya talk pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa buat saringan kesihatan, dan kepada yang berpuasa selamat berpuasa, berbuka nanti jangan lupa makan makanan yang sihat. Okey, dan semoga semua diberikan kesihatan yang baik. Dan kepada siapa yang mungkin sedang sakit dan sekarang ni, semoga diberikan kesembuhan yang cepat, dan semoga Ramadan yang hadir ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi lain masa.